Orang yang melakukan maksiat dan tidak bertaubat ialah orang yang mengundang hidupnya celaka. Itu bahaya. Itu perumpamaan yang paling mendalam yang telah diberikan oleh pengarang kita pada kita. Sebab itu maksiat ni dia kena bertaubat. Orang yang tak bertaubat dari maksiat ialah orang yang beli ulang kala jengking, lepas tu belah dalam rumah. Kalau belah dalam rumah, nak pergi mana? Ular tu nak pergi mana? Kalau jengking tu nak pergi mana? Bola barang pun lambat laun dia akan kena juga dengan ular tu, dengan dia juga akan kena dengan kala jengking tu. Tu yang katakan bahayanya maksiat. Jangan menaruh ataupun menangguh masa untuk bertaubat daripada maksiat. Jadi orang yang tidak bertaubat ialah orang yang mengundang kemurkaan Tuhan. Bila Allah murka, maka yang berlaku ialah diturunkan bala. Jadi sebab itu kalau kita ni orang soleh, kita selamat daripada bala-bala. Sama ada bala tu berlaku kat diri kita ataupun bala tu berlaku kepada keluarga, anak-anak, kenderaan, rumah dan sebagainya. Tu kesan daripada maksiat.